pernah tengok bantal tu. Tapi dekat mana ya? Dekat sini tak ada. Dekat atas ni pun tak ada. Dekat mana ni pun. Kau tengok. Kakak aku buat bantal guna muka aku. Lepas tu dia buat bantal guna muka aku. Dia ejek-ejek aku pula Dah melampau kakak aku ni. Nak buat bantal pun gunalah muka kau. Dia guna muka aku buat apa? Aku dah lama tak cik pasal dengan kau, Taufika. Kau memang cik pasal dengan aku. Kau tunggu aku usik barang kau. Kejap. Tapi sebelum aku nak usik barang dia, korang jangan tag kakak aku. Jangan begitu dia aku usik barang dia tau. Kalau dia tak mampus aku takut dia pukul aku. Jom aku nak pergi usik barang dia. Apa aku nak usik je? Ini pun aku usik yang ni lah. Wih, cantiknya dia punya lipstick dia. Jom teman aku pergi dapur. Kita buka api. So kita rebus. Dah lama nak tutup api. Aku takut lah. Jangan tag kakak aku, jangan sampai dia tahu. Aku takut lah dia pukul aku. Aku tak sengaja nak kacau barang dia. Nampak kot yang tu sampah ni. Tak pasal kot. Aku takut lah korang.